Kira mileage 80,000, ambil package ni. Dan ada add-on yang menjadikan bil Abang Akmal kita bernilai total RM2,125. Nampak macam mahal kan? Biar aku terangkan, jangan marah dulu. Pertama sekali korang kena faham, ni adalah barang-barang yang genuine, yang original. Sudah semesti ada mahalnya sikit guys. Kita tak pakai barang kopi. Yang kedua, harga tersebut bukan untuk barang sahaja. Harga tersebut termasuklah dengan servis kita, warranty kita dan juga sistem kita. Okey? Ini barang additional yang pertama, iaitu kita panggil dia mangkuk clutch. Bahasa bukunya kita panggil primer housing clutch. Okey? Benda ni untuk mengelakkan dan menghilangkan bunyi bising dekat belah clutch. Bila kita tarik clutch, dia jadi diam. Lepas clutch bising. So selepas tukar ini dan juga primary gear, iaitu adik-beradik dia sebelah kiri dan juga sebelah kanan, automatic lepas clutch ke, tarik clutch ke, bunyi diam. Timing chain sudah semestinya original. Clutch plate yang baru untuk mendapatkan cengkaman prestasi pickup yang padu. Kita bagi block one set abang ni tambah, iaitu dapat sekali complete block original, piston original, pin original, clip original. So inilah dia barang package untuk overhaul. Sebelah sini bernilai RM1,145 dan juga barang tambah add-on yang bertotal semua RM2,125. Terima kasih banyak. Apa lagi orang tunggu? Kita tunggu kepada episod terakhir. Kita tunggu betul ke motor tu dah siap, macam mana rupanya, apa kata owner. Let's go.